membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Api 11 November 2025. Maliahi bab 4 ayat 1 hingga 3. Sesungguhnya, hari itu akan datang, menyala-nyala seperti relau. Semua orang yang angkur dan setiap orang yang melakukan kefasikan akan menjadi seperti tunggul jerami. Hari yang mendatang itu akan menghanguskan mereka, demikianlah firman Tuhan alam semesta, tanpa meninggalkan akar dan cabang. Tetapi bagi kamu yang takut kepada namaku, matahari yang penuh perbenaran akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Sebagaimana anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat-lompat. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Pada hari aku bertindak itu, mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Adakah kamu suka pada api? Jika saya bertanya soalan ini, kamu berhak menjawab, ia bergantung pada keadaan. Adakah kita bercakap tentang api yang merosakkan, membinasa manusia dan menghanguskan dunia dalam abu? Atau kita bercakap tentang api yang memberi kehidupan, seperti bahang matahari? Tuhan menggambarkan hari terakhir alam semesta ini sebagai sebuah relau dalam kedua-dua pengertian. Untuk mereka yang sombong dan berpegang kepada kejahatan, ia akan menjadi api yang memusnahkan. Api ini tidak meninggalkan apa-apa yang hidup, bahkan kerosakan pada akar-akar pokok jauh di bawah tanah. Tiada jalan keluar bagi mereka yang berpaling daripada Tuhan dan memilih jalan sendiri. Tetapi kepada mereka yang mengasihi Tuhan dan menghormatinya dengan segenap hati, matahari yang penuh perbenaran akan terbit dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Kita tahu Tuhan maksudkan siapa di sini. Ya, sudah tentunya Yesus. Yesus ialah api yang tidak membakar tetapi memberi penyembuhan, bahang yang menghidupkan segala sesuatu bukan sahaja sekarang tetapi selama-lamanya. Ini bukan kali pertama Yesus dipanggil dengan nama itu. Bila Yohanes Pembaptis dilahirkan, Roh Kudus berbicara melalui bapanya, Zakaria dengan gambaran yang sama. Dia memanggil Yesus cahaya matahari yang akan terbit dari tempat tinggi untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut serta memimpin kita ke jalan damai. Ini ialah sebuah nama yang sangat indah untuk Yesus, ya. Kita juga tahu bahawa tanpa bahang dan cahaya matahari, tiada apa akan hidup di bumi ini. Tanpa kasih Yesus dan cahaya kebenarannya, apa akan terjadi kepada kita? Kita akan membeku dalam kegelapan, jauh daripada Tuhan. Mujur kita tidak berada di situ kerana Bapa telah mengutus Yesus kepada kita. Yesus menjadi matahari terbit kita dan perbenaran yang memberi bahang dan kehidupan kekal. Apabila Yesus datang kepada kita pertama kalinya 2000 tahun yang lalu, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yesus menebus kita daripada kuasa kejahatan dengan mengorbankan nyawanya. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan tidak akan mati lagi, kita menanti kedatangannya yang kedua, kerana pada hari itu, Dia akan membangkitkan kita juga. Yesus berjanji untuk melakukannya dan kita akan hidup bersama dengannya selama-lamanya. Janjinya kepada kita terdapat pada Yohanes bab 6 ayat 37 hingga 40 dan kita tahu janjinya adalah benar. Kita berdoa, Tuhan, Engkau ialah matahari kebaikan dan penyembuhan saya. Saya menanti ketibaan Engkau. Amin.